Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Khamis 4 hari bulan September 2025 Masehi bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.50 petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Oh, ni lewat sikit buat video. 6.50 ni. Ni bagus sepatah serat hujan. Ni hujan tak ada kan? Ada hujan lebat tadi. Panjang ni duk hujan daripada petang. Dia mula pasal hujan lebat. Oh, tu siapa kau? Serat dalam nest tengok ni saya baru serat. Ni ada kesempatan 6.50 ni baru ada kesempatan untuk buat video ni lah. Kalau tak ada gangguan apa cuaca apa kan? Dengan suara saya boleh dengar jelas lah. Gelap balik ni. Sana muka tu. Muka kan? Moga nak turun. Moga baru lepas hujan ya. Keadaan jadi gelap. Okey, seperti biasalah video daily report lah masa ni. Jumpa lagi kita untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Oh, hari ni Maulid Nabi. Jumaat nanti apa? Maghrib nanti. Dah ni sebelah dah kan. Maghrib nanti 7.22 masuk maghrib, maknanya masuk 12 Rabiul Awal lah. Maulid Nabi lah. Okey, saja bawa ni muka ajak nak tubik. Tapi seberapa tak payah tubik lah. Masalah. Biar habis mana ajak nak tubik ni. Tak jadi. Ya. Tubik mana-mana kat kira dah. Tubik lepas hisap air pukul 10 air. Okey. Tak start lagi panjang mukadimah. Sepanjang ini saya selepas buat video penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah. Lepas tu seperti biasalah tidur pada pukul 3 pagi kok bangun awak. Bangun sudah molek gini. Macam biasa bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi, makan sarapan, semai subuh, lepas tu makan sarapan. Makan sarapan juga. Oh, dah makan sarapan, lepas tu duduk tak ada sarapan. Dah sarapan tengok. Kalau ada sampai duduk relax, makan sampai dekat relax tu. Main Facebook apa-apa sanggup. Ada pukul 8.30 tu suruh ngatuk tidur. Bangun pukul 11.50 tengah hari. 11.40 pagi tengah hari. Lepas tu tak ada buat gapo sepanjang ni. Sepanjang ni tak ada buat gapo. Bangun tu makan nasi pula lah. Dah tengah hari tu baru makan nasi. Semai Zuhur pada pukul 3.50 pagi, 30 minit petang, 3.30 petang. Lepas tu bagi siapa? Bagi mak Yu, bagi adik saya, bukan bagi saya. Pada pukul berapa dia? Dah pukul pasak ni. Ada pukul 5. Pukul 5 lah, lebih kurang pukul 5. Semai asar pada pukul ni baru saya main asal. Ada kali-kali main Facebook apa balik dah. Lepas tu tiba-tiba hujan. 5.30 tu hujan. Dah pukul ni lah saya semaya asal. Lepas tu hujan lebat tu berhenti pada 6.30 tadi. Lepas tu sekarang ni pukul 6.30 saat ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti pada malam nanti insyaAllah. Inilah dekat-dekat nak maghrib dah kan ni. Dah tu dah pukul 11 bukan rumah ni lah. Di rumah kat saya lah. Sebab saya akan keluar malam ni. Lepas isyak saya akan keluar lah insyaAllah. Okey, saya rasa sekadar saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Nak klik rumah ni lah, depan ni tips 10 laku lah. Sekali saja, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.